Assalamualaikum. Selamat petang. Kita berada di channel Budak Gembala, kawan-kawan. Cowboy Kampung, kawan-kawan. Budak Gembala telefon dia rosak. Buat sementara waktu ni kita tak dapat nak upload mana-mana video, mana-mana aktiviti Cowboy Kampung. Budak Gembala. Kita cuma boleh update kan untuk channel Cowboy Kampung je, kawan-kawan. InsyaAllah sama je dua tu. Sebab Cowboy Kampung ni dengan Ana gitu kat sini, budak kat sini. Isteri saya lah. Yang Budak Gembala ni dengan Pikah, budak Batam tu, yang kena tangkap basah dalam rumah. Duk bekerja dekat sana. Duk kerja dekat sana dekat Batam tu. Ada kerja, buat kerja dekat Batam sana. Sebelum pada ni melalui Kerajaan Pahang ni pergi ke Batam tu. Bukan melalui NGO ke, melalui gang ke, tak ada. Barang-barang tu, teket-teket tu, semua tu, perjalanan tu semua disediakan oleh syarikat GLC, Kerajaan Pahang ni, insyaAllah. Kalau boleh Datuk-Datuk, Tan Sri, Tengku-Tengku, tolonglah sikit saya ni. Kita pergi ke sana urusan kerja lah. Urusan kerja dan belajar. Sambil-sambil menyiapkan kita punya tesis, kita punya kajian Melayu tu. Okey. Yang ada sekarang buku dia tu, insya-Allah, mudah-mudahan. Gangguan pada lembu kita ni tak ada dah. Tapi ada lembu ni yang tak ada. Dekat sini selepas apa dia? Mak Rejak ni. Skema darat ni. Tak faham juga. Dia ada pergi belajar, saya ada kerja dekat sana lah 10 bulan. Saya tinggalkan saya punya tempat tu. Bilik hak duduk dekat sini. Dekat Bandar Kuantan ni, dekat Telekom ni 10 bulan baru saya balik. Aunty tu kata 10 bulan dia tak payah sewa. Bayar, sudah masuk akaun bank. Ayah, kita dah tengok lah. Dia cakap, betul 10 bulan. Aku tak tahu lah macam mana. Aku tak pernah nampak perempuan ni. Tapi perempuan ni macam dia tahu. Dia kenal aku. Aku tak kenal dia. Dan tiba-tiba bila jadi sesuatu, dia kata, dia tak pernah kenal kita. Kalau tidak, dia bercakap macam pelik. Macam Sarah ni. Aku tak ada dekat sini pun. Selepas kejadian kena serang dengan adik aku dekat Indrama Kota tu. Kan? Dengan Munirah dan rumah tu. Yang anak bini aku buat report hilang. Geng-geng NGO ni colek ni. Kan? Kita nak tahu juga. NGO ni takkan kerja dia mencolek bini orang. Dia tak ada kerja lain ke? Dia tak ada kerja lain ke? Ke dia nak cuci barang curi? NGO dekat Kuantan ni yang terlibat ni, tuanku, takkan dia nak kena cuci barang curi? Okey? Itu dia. Untuk kes rasuah dan penyalahgunaan kuasa tu. Dengan sedikit tipu